Melati? Melati? Saya, Tok. Mari sini, Cuk. Bawa ini kenapa, ya? Baik, Tok. Melati, kau harus membersihkan kuburan ibumu ya, Cuk. Baik, Tok. Pergi cabutkan lalang-lalang. Melati, Tok. cukuplah setakat itu. Mari ke dalam. Ada satu perkara yang Tok nak cerita pada engkau. Cuk. Melati, mari. Letakkan dahulu akal tu di sini. Kau pergi bawa tempat tidur kau. Kan ada satu peti. Bawa kemari. Baik, Tok. Tidak ada artinya lagi kalau aku simpan pusaka ini. Nah, Melati, inilah cuma selai lagi yang dapat Tuk beri pada kau, Cu. Terima kasih, Tok. Cantik. Cantik. Iya, cantik. Tetapi kenapa, Tok? oh, tidak ada apa-apa. Pergilah kau bersalin baju dulu, Cu. Baik, Tok. Melati, selepas itu lekas datang kemari. Baik, Tok. Mari duduk, Cuk. Duduk. Sudah 20 tahun lamanya kau bersama-sama Atuk di sini. Eloklah Atuk sampaikan segala-gala wasiat daripada ibumu. Nah, terimalah cincin ini, cincin pusaka daripada ibumu. Dan menurut wasiatnya, kau mesti pergi menemui ayahmu yang sebenarnya. Kerana tempat ini tidak layak buat kau tinggal selama-lamanya. Mengapa Tok berkata demikian, Tok? Kerana kau adalah keturunan darah raja. Ayah kau yang sebenarnya ialah sultan yang memerintah negeri ini. Sultan. Sekarang terpaksalah kita berpisah, Melati. Melati tak mau berpisah dengan Atuk. Kita mesti pergi bersama-sama. Bersama-sama kau ke istana? Tidak. Sudah 30 tahun Atuk memisahkan diri daripada masyarakat. Kerana mereka jijik lihat rupa Atuk yang buruk ini. Mereka hina-hinakan Atuk. Mereka lari ketakutan apabila mereka lihat rupa Atuk. Kerana Atuk jahat. Atuk buruk. Atuk bodoh. Sedangkan mereka cantik lagi tak tercela. Ya,
Atuk pun tahu kecantikan perlu untuk hidup. Atuk boleh jadi cantik. Atuk boleh jadi cantik. Tidak sia-sia akar-akar kayu yang telah dijadikan oleh Tuhan di muka bumi ini. Tidak sia-sia ilmu yang kutuntut selama ini. Aku boleh buktikan yang Atuk boleh menukar muka Atuk menjadi cantik. Apa yang aku cakap tadi? Oh, berkenaan dengan ayah kau. Ya. Ya. Melati, kau mesti pergi menemui ayah kau. Karena itu adalah satu wasiat daripada ibu kau. Tok, mengapa Tok tidak mau menjadi cantik? Kerana Tok tak sanggup menyempurnakan syarat-syarat yang dikehendaki oleh syaitan itu. Syarat apa itu, Tok? Syaratnya teramat berat, yaitu darah. Melati, jangan tanya Tok begitu lagi. Sekarang, pergilah jerang air panas untuk Tok, ya, Cuk? Baik, Tok. Melati, kalau Tok lambat balik, makan dulu ya. Jangan tunggu-tunggu Tok, ya, Cuk? Baik, Tok.
perbuatan kau itu? Kau telah menyimpang ke jalan yang salah. Kau telah menjadi pengikut syaitan. Dan kau harus lakukan kehendaknya. Sanggupkah kau mengambil darah dari tubuh ayah kau untuk membasuhkan muka kau supaya jadi cantik selama-lamanya? Dan sanggupkah kau minum darah ayah kau sendiri? Kecantikan kau sekarang adalah kecantikan syaitan. Syaitan yang haus akan darah ayah kau. Tok! Maafkan Melati, Tok. Melati ingin menjadi cantik. Ya, sekarang terpaksa juga kau menunaikan syarat yang Tok sebut itu. Kalau tidak, semasa bulan mengambang penuh, muka kau akan bertukar menjadi lebih buruk dan menakutkan. Sehingga larut ke tengah hari. Semasa itulah kau di bawah takluk syaitan. Tok! Maaf dan ampunkan Melati. Melati telah berdosa kepada Tok. Kecantikan yang Melati ingini bukanlah untuk perhiasan, tetapi untuk memenuhi wajah ibu Melati yang telah tersiksa. Melati mesti pergi ke istana Dan meninggalkan Tok kau yang tua seorang diri di sini. Tok! Melati terpaksa berpisah dengan semua sementara waktu. Melati akan kembali hidup di sini bersama-sama dengan Tok. Tok, maafkan Melati, Tok.